Ramai tak tahu, Universiti Malaya sebenarnya bermula di Singapura. UM ditubuhkan pada tahun 1949, hasil gabungan dua institusi lama, King Edward VII College of Medicine dan Raffles College. Ketika itu, ia menjadi pusat pendidikan tinggi utama untuk seluruh tanah Melayu dan Singapura. Namun, bila kedua-dua negara berpisah pada tahun 1959, kampus baharu dibuka di Kuala Lumpur dan di situlah bermulanya Universiti Malaya yang kita kenal hari ini. Dari Singapura ke Kuala Lumpur, UM kekal sebagai lambang kecemerlangan ilmu. Kini diiktiraf sebagai universiti nombor 1 di Malaysia. Ini Sejarah 1 Minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik. Jumpa lagi.